Saya dengar AFC dia akan launching satu produk yang di mana boleh untuk anak-anak yang OKU lah, untuk yang istimewa macam ni. Masa tu dengar, saya rasa macam ni adalah jawapan dari doa-doa saya lah. Saya Rina, ni anak saya lah. Boleh tengok sekarang usia dia genap 5 tahun. Dah masuk sekolah, Alhamdulillah. Nah, masa tu saat usia dia 3 tahun setengah, dah banyak kali lah kita dapat, sebelum usia dia 2 tahun tu, kita dah banyak lah nampak tanda-tanda tu. Tapi bila kita tanya dengan orang sekeliling kita, orang cakap macam normal. Sebab budak lelaki hyperaktif tu normal lah. Panjat sana, lari sini, lari sana kan. Lepas tu, dia tak boleh bercakap. Orang cakap biasalah, belum 2 tahun lagi, dia tak pandai cakap, normal lagi. Jadi, bila kita dengar orang cakap macam tu, kita pun macam tak berat hati sangat lah. Nah, tapi bila adik dia ada, adik saya melahirkan anak yang nombor 3, perbezaan tu nampak sangat ketara. Ketika adik dia udah usia 1 tahun, dia dah dekat 3 tahun, masa tu dia tak boleh bercakap lagi. Dia lebih banyak tunjuk, lebih banyak kepada untuk ajak kita lah. Dia tak bercakap langsung. Untuk panggil mami pun memang susah sangatlah kita dengar. Yang bila kita sedih tu, bila dia kan ni hyperaktif ya, dia panjat sana panjat sini. Dia tengok TV pun dia boleh duduk dalam peti ais. Dia buka pintu, dia duduk dekat dalam peti ais, dia tengok TV dari jauh. Hyperaktifnya macam tu. Kalau kita balik kampung pun, naik flight, satu airport akan kecoh. Memang akan kecoh. Itu yang kenapa kalau kita balik kampung, saya akan pilih flight yang paling malam sekali ataupun yang paling pagi sekali. Yang manjat dekat KLIA tu sampai atas tu, tingkat yang kaca tu, sampai semua polis datang, memang kecoh lah hyperaktifnya. Yang kita sedih tu, bila dia jatuh, dia luka, kepala, kalau sekedar kepala bocor, luka-luka tu dah biasa. Tapi yang kita sedih tu bila dia jatuh sakit, dia tak boleh nak ungkapkan perasaan dia. Dia jatuh kepala bocor, dah berdarah-darah, dia cuma macam tu. Kita dah menangis-nangis, dah meraung-raung, dah takut. Tapi dia tak ada langsung rasa takut tu. Nah, itu yang kita sedih. Jadi, masa tu, bila saya nampak semua yang tak logik, saya cepat-cepatlah pergi jumpa doktor, dan masa tu pun doktor memang diagnos bahawasanya ada ADHD dan speech delay. Nah, masa itulah saya rasa saya sempat gagal lah jadi ibu masa tu. Sorry. Masa tu saya dah cuba dah kita cari untuk terapi-terapi yang berada di area kawasan rumah kita lah. Untuk buat terapi tu dalam sesi 1 minggu 2 kali pertemuan, dalam 1 jam, itu masa tu dekat RM450. Maknanya kurang lebih dalam sebulan untuk dia pergi terapi saja saya kena ada duit 2,000. Masa tu saya hanyalah seorang suri rumah, semua bergantung dengan suami. Saya rasa untuk 2,000 tu sangat berat lah. Saya mula jaga pemakanan, semua yang berbau, yang untuk jajan-jajan tu, gula-gula semua saya stop. Bila dia lapar, saya akan bagi makan nasi, lauk, makan buah. Lepas tu saya juga ada cubalah beberapa vitamin-vitamin yang ada omega 3, yang BHA, APA untuk otak, tapi tak menjadi. Saya sempat dah macam rasa putus asa lah. Sebab dah dekat 4-5 bulan saya buat rutinitas tu, tak menjadi. Saya dengar AFC dia akan launching satu produk yang di mana boleh untuk untuk anak-anak yang OKU lah, untuk yang istimewa macam ni. Jadi saya rasa masa tu dengar, saya rasa macam ni adalah jawapan dari doa-doa saya lah. Jadi begitu launching produk ni, saya pun terus beli. Alhamdulillah, seminggu penggunaan Hikari, tiba-tiba suara dia keluar. Tiba-tiba dia bercakap. Saya masih ingat lagi tu hari Minggu, dia turun dari atas katil, dia cakap dengan saya, "Mami, bukalah pintu ni, sudah pagi." Okey, apa? Buka pintu, sudah pagi. Dari situ saya rasa macam saya terkejut, saya terharulah masa tu kan. Dan daripada hari tu perkembangan dia semakin baik dan banyak lagi hal-hal yang buat saya terkejut sebab tiba-tiba dalam 2 hari ke depan dia tiba-tiba duduk dekat meja makan, dia dah boleh baca doa mau makan, nak tidur dia boleh baca doa tidur, dia boleh baca Al-Fatihah full. Jadi daripada situ saya memang betul-betul saya terapkan, dan daripada situlah saya memberanikan diri saya untuk sharing, untuk berbagi informasi ni, sebab kita tahu ibu ayah dekat luar sana yang tengah struggle untuk anak-anak yang macam ni, terkadang mereka letih dan berhenti
buntu satu dan mereka berhenti tak tahu nak apa. Tapi sebenarnya anak-anak macam ni kita kena bersabar, kena konsisten. Hal kecil apapun perubahan yang ada terjadi dekat anak tu adalah sangat luar biasa. Cuma masa tu saya rasa dalam hati saya Tuhan bagi dugaan terhadap saya sebab Tuhan tahu pun saya juga luar biasa sebagai ibu. Itu saja. Dan alhamdulillah masa kita cek balik dekat hospital, doktor cakap anak saya ni rasanya ADHD sudah tak ada dan hanya perlu speech therapy saja, bawa dia pergi sekolah untuk melancarkan vocabulary dia lah macam tu. Dan alhamdulillah 1 minggu ni dia dah bersekolah tadika dan alhamdulillah hari-hari balik sekolah dia buat laporan tadi dekat sekolah belajar apa dengan kawan-kawan boleh semua alhamdulillah. Terima kasih.